Ra kìa. Ôi giời ơi, tuyệt vời quá. Pagi pada November baru-baru ini, sebuah kemalangan negeri berlaku di Lebuhraya Nasional 1A, Nha Binh, Vietnam. Sebuah kereta persendirian bertembung dengan lori menyebabkan kenderaan itu remuk sepenuhnya. Visual menunjukkan kereta tersebut hancur berkecai, hampir tidak menyerupai bentuk asal. Orang ramai di lokasi panik, jerit-menjerit kerana bimbang pemandu pasti cedera parah. Tapi apa yang terjadi seterusnya mengejutkan semua. Pemandu itu dengan keajaiban yang sukar diterima akal, merangkak keluar daripada celah besi remuk tanpa sebarang cala. Dia berjalan keluar seperti tiada apa yang berlaku. Saksi melaungkan tu Yed Wei Kwa dan Song Roy tak percaya dengan mata sendiri. Insiden ini bukan sekadar kemalangan, ia satu pengajaran nyata bahawa hidup boleh berakhir dengan sekelip mata dan kadang-kadang keajaiban benar-benar berlaku di dunia nyata. Jadi jangan pandang remeh keselamatan jalan raya sebab nasib dan tuah manusia tipis sangat. Người đang còn kìa. Ôi giời ơi, vẫn bò ra kìa. Ôi giời ơi, tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá. Mấy người. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi, tuyệt vời quá. Mấy người. Một người à? Ui giời ơi. Trời ơi. Tao. Trời ơi, bò ra được. Ui giời ơi. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.